Perjalanan kehamilan pertama, panduan komprehensif untuk ibu baharu kehamilan pertama adalah satu perjalanan yang menakjubkan, namun ia sering datang bersama kekeliruan dan kebimbangan. Dengan pelbagai maklumat, nasihat dan juga pantang larang tradisional yang tersebar, menentukan apa yang benar-benar penting dan perlu boleh menjadi satu cabaran. Artikel ini merumuskan petua dan nasihat yang paling praktikal berdasarkan cadangan perubatan dan pengalaman sebenar untuk membantu ibu yang pertama kali hamil menyambut kehamilan yang sihat, selamat dan gembira dengan penuh keyakinan. Air persediaan menyeluruh, asas untuk kehamilan yang sihat sebelum persenyawaan atau sejurus selepas mendapat berita, persediaan yang teliti adalah langkah awal yang paling kritikal. 1. Pemeriksaan kesihatan pra-kehamilan, pre-conception check-up. Langkah ini sering diabaikan tetapi sangat penting. Tujuan, menilai kesihatan keseluruhan ibu, mengenal pasti dan merawat sebarang masalah yang mendasari seperti diabetes, keadaan tiroid atau tekanan darah tinggi sebelum ia boleh menjejaskan janin. Vaksinasi, lengkapkan vaksinasi yang diperlukan seperti rubella, selesema, flu dan cacar air jika belum kebal sekurang-kurangnya 1 hingga 3 bulan sebelum mencuba untuk hamil. 2. Suplemen nutrien penting memulakan awal adalah kuncinya. Asid folik 400 hingga 600 mg hari. Yang paling penting adalah pengambilan suplemen sebelum persenyawaan dan sepanjang trimester pertama. Asid folik membantu mencegah kecacatan tiub saraf yang serius pada janin. Zat besi dan kalsium, berunding dengan doktor anda untuk dos yang sesuai, terutamanya zat besi untuk mencegah anemia gestasi. 3. Mengamalkan gaya hidup sihat, hapuskan tabiat buruk, elakkan sama sekali alkohol, merokok dan dadah rekreasi. Kurangkan pengambilan kafein, tidak lebih daripada 200 mg hari bersamaan dengan 1 cawan kopi kecil. Pengurusan berat badan, kekalkan berat badan yang sihat. Berat badan berlebihan atau kurang berat badan boleh menjejaskan kesuburan dan perjalanan kehamilan. 2. Trimester pertama, bulan 1 hingga 3, fase emas pembentukan ini adalah peringkat yang sensitif dengan banyak perubahan, memfokuskan kepada perlindungan janin yang sedang berkembang. 1. Lawatan pranatal awal dan pemantauan awal bila melawat, sejurus terlepas haid atau mengalami tanda-tanda awal kehamilan. Lawatan pertama biasanya berlaku sekitar minggu ke-6 hingga ke-8 untuk mengesahkan lokasi kehamilan dalam rahim, mendengar degupan jantung janin dan menentukan tarikh jangkaan bersalin. Ultrasound dan ujian, lengkapkan ujian darah, air kencing dan saringan awal seperti yang diarahkan oleh doktor anda untuk memastikan kesihatan ibu dan bayi. 2. Menguruskan morning sickness dan keletihan loya, muntah dan keletihan adalah gejala biasa. Makan dalam hidangan kecil, kerap, jangan biarkan perut kosong. Pilih makanan kering, biskut kering atau roti bakar boleh membantu mengurangkan morning sickness. Kekal terhidrat, hirup air sepanjang hari, elakkan minum dalam kuantiti yang banyak semasa makan. Halia dan vitamin B6 boleh membantu mengurangkan gejala loya, berunding dengan doktor anda sebelum menggunakan suplemen. Rehat, ambil masa untuk berehat bila-bila masa yang mungkin. 3. Nutrisi yang betul tidak perlu, makan untuk 2 orang. Dalam trimester pertama, keperluan tenaga hampir tidak berubah, hanya peningkatan sedikit kira-kira 300 kilokalori hari diperlukan pada bulan-bulan berikutnya. Fokus harus pada nutrien yang mencukupi, penghadaman yang mudah dan kepelbagaian. Makanan yang perlu dielakkan, daging mentah, makanan laut mentah, keju lembut yang tidak dipasteurisasi seperti brie, camembert, telur separuh masak dan ikan yang tinggi merkuri. Hadkan herba yang boleh merangsang pengecutan rahim seperti dos tinggi cekur manis, raw ngot atau daun kesum, raw ram. Prioritaskan sayuran berdaun hijau gelap, bayam yang kaya folat semula jadi, protein daripada daging tanpa lemak, telur, tauhu dan buah-buahan rendah gula. 3. Trimester kedua, bulan 3 hingga 6. Fase relaksasi dan keseronokan ketidakselesaan biasanya reda, menjadikannya fase kehamilan yang paling selesa. 1. Mengekalkan kenaikan berat badan yang sihat. Matlamat kenaikan berat badan
Jumlah kenaikan berat badan ideal untuk keseluruhan kehamilan ialah 10 hingga 12 kg bagi wanita dengan BMI normal sebelum hamil. Pemantauan sasarkan kenaikan kira-kira 0.5 kg minggu dalam tempoh ini. Kenaikan berat badan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit memerlukan pemantauan yang rapi. Diet seimbang, tumpukan pada penyediaan protein, kalsium dan DHA, omega 3 yang mencukupi untuk menyokong perkembangan otak dan mata janin. 2. Aktiviti fizikal dan senaman-senaman ringan. Aktiviti fizikal sederhana seperti berjalan kaki, yoga prenatal atau berenang membantu meningkatkan kesihatan, peredaran darah dan mengurangkan sakit belakang. Rujuk doktor, sentiasa bertanya kepada doktor anda tentang senaman yang sesuai untuk keadaan kesihatan anda. Elakkan sukan berisiko atau aktiviti yang berisiko jatuh. 3. Saringan penting ultrasound morfologi janin, biasanya pada minggu ke-20 hingga ke-24. Ini adalah penanda ultrasound yang kritikal untuk memeriksa struktur terperinci organ janin dan mengesan keabnormalan kongenital. Ujian diabetes gestasi biasanya dilakukan sekitar minggu ke-24 hingga ke-28. Pengesanan awal dan kawalan diabetes gestasi adalah penting. 4. Trimester ketiga, bulan 7 hingga 9, persiapan untuk kelahiran ini adalah fasa percepatan dan persiapan fizikal dan mental untuk melahirkan anak. 1. Mengatasi ketidakselesaan kehamilan akhir bengkak, edema, angkat kaki anda apabila berehat dan urut dengan lembut. Elakkan berdiri atau duduk terlalu lama. Pedih ulu hati, heartburn, makan perlahan-lahan dan bahagikan hidangan anda kepada bahagian yang lebih kecil. Elakkan makanan pedas, berasik atau berminyak. Insomnia, sukar tidur, tidur mengiring ke kiri untuk meningkatkan peredaran darah. Gunakan bantal kehamilan untuk menyokong perut dan belakang anda. 2. Memperoleh pengetahuan dan kemahiran kelas prenatal. Hadiri kelas mengenai proses bersalin, penjagaan bayi baru lahir dan penyusuan susu ibu. Ini adalah cara terbaik untuk mengurangkan kebimbangan. Cipta pelan kelahiran, bincangkan pilihan bersalin, normal, C-section dengan doktor anda dan buat pelan terperinci untuk hari bersalin anda. Sediakan keperluan, senaraikan dan beli barang-barang penting untuk ibu dan bayi. 3. Kesihatan mental. Elakkan tekanan, stres, kebimbangan adalah perkara biasa, tetapi cari cara untuk mengurangkan tekanan. Kongsi perasaan anda dengan pasangan, keluarga atau rakan-rakan. Bertenang, relax. Nasihat paling berharga daripada ibu yang berpengalaman ialah bertenang dan percayai badan anda. Anda tidak perlu mengawal segala-galanya. Nikmati saat-saat akhir kehamilan anda. V petua praktikal lain 1. Kepercayaan rakyat vs sains tapis maklumat. Banyak pantang larang tradisional seperti mengelak daripada memotong rambut atau pergi ke pengebumian, kekurangan asas saintifik. Utamakan nasihat daripada pakar obstetrik dan sumber perubatan yang boleh dipercayai. 2. Kesihatan mulut. Penjagaan khas. Wanita hamil terdedah kepada keradangan gusi disebabkan perubahan hormon. Berus gigi dan gunakan floss gigi dengan kerap dan jalani pemeriksaan gigi berkala. 3. Aktiviti seksual yang selamat. Hubungan seksual adalah mungkin, melainkan doktor anda menasihatkan sebaliknya. Contohnya, ancaman keguguran, placenta previa. Aktiviti seksual semasa kehamilan adalah selamat. Kesimpulan perjalanan ke arah keibuan pertama adalah perubahan besar. Ingatlah bahawa setiap kehamilan adalah unik. Perkara yang paling penting ialah lawatan prenatal berkala, nutrisi seimbang, rehat yang mencukupi dan mengekalkan keadaan minda yang selesa. Percayai badan anda dan jangan teragak-agak untuk bertanya kepada doktor anda tentang apa sahaja yang membimbangkan anda. Kami mengucapkan selamat menjalani kehamilan yang selamat dan gembira.